Kalau korang ada plan nak buat family day dekat Melaka dan tengah cari homestay yang sesuai, tengok video ni. Baru-baru ni kita orang jumpa satu villa yang sangat-sangat besar yang best kawasan dia tenang dalam garden area dan dalam resort golf. Nama villa ni The Luxurious 245. Villa ni setingkat je tau, tapi sangat-sangat besar, 7 bilik dan semua bilik itu besar-besar. Ada ruang lagi dekat tepi katil tu dan ada juga bilik yang ada 2 katil. Setiap bilik pula dah ada tandas dengan shower sendiri. Ada punya kolam renang ni pula dekat tengah-tengah villa. So kalau nak mandi tu memang secure. Semua orang boleh tengok anak-anak mandi kan. Boleh perhati daripada ruang makan, daripada bilik, daripada ruang tamu macam ni. Cantik swimming pool ni. Hujung-hujung tu ada design macam infinity. Lepas tu atas pool ni pula ada kawasan untuk lepak. Nak buat barbecue pun boleh. Overall design dalam villa ni dia pakai minimalist dengan industrial design. Mula-mula masuk villa ni, depan ni dah ada ruang tamu dah. Lepas tu jalan sikit. Nah, ini adalah kawasan dapur dia. Jalan sikit lagi ada tangga turun ke bawah. Bila dah turun tangga tu korang akan sampai ke ruang tamu yang kedua pula. Ruang tamu ni lagi besar, lagi happening sebab dekat sini ada KTV punya sistem. Lepas tu ada meja pool juga. So memang ada aktiviti dekat sini. Kalau nak tambah aktiviti sendiri pun boleh buat dekat atas tadi tu. So sangat-sangat sesuai untuk family day. Kalau korang nak book, kita orang dah tag account, korang boleh tengok dekat sana.